Dia dah tengok. Dia dah tengoklah. Awak suka saya? Ya, tentulah. Memanglah. Saya teruja. Mabel, saya tahu yang kamu sedang dalam fasa mencari teman lelaki. Tapi saya rasa kamu ni lebih-lebih pula. Apa? Sudahlah tu, Deepa. Ini musim panas pertama kita berjauhan dari keluarga. Inilah peluang saya untuk menemui cinta musim panas. Ya, tapi perlukah kamu mengurut setiap lelaki yang kamu jumpa? Nama saya Mabel. Tapi awak boleh panggil saya wanita idaman awak. Saya bergurau je. Alamak, awak suka kura-kura? Saya pun suka juga. Apa yang sedang berlaku ni? Mari semua ke Putera Tilam Negara Jimat. Bawalah saya bersama awak. Cakap je lah apa-apa. Yang pastinya saya rasa bahagia di musim panas kali ni. Saya tak terkejut pun kalau lelaki idaman saya datang melalui pintu tu sekarang. Tak bagus. Oh, kenapa? Baiklah. Hati-hati semua. Tolong paku papan tanda ni pada tempat yang seram dalam hutan. Tak mau. Tak mau. Tak mau juga. Tak ada siapa tanya kamu, Sus. Saya tahu dan saya rasa selesa. Wendy, tolong saya gantung tanda ni. Saya nak tolong tapi saya tak sampai. Pakcik pasti akan pecat kamu semua kalau boleh. Baiklah, begini sajalah. Ini, Mini, Maini, kamu. Oh, apa ni? Gang ke stand, bila saya di dalam hutan tu, saya rasa seperti diperhatikan. Ini lagi. Betul, sesuatu yang pelik sedang berlaku dalam pekan ni. Hari ni saja kesan gigitan nyamuk saya bertulis beware. Ia tulis bewap. Dengar sini, semua cerita raksasa dalam hutan ni adalah cerita rekaan yang disebarkan oleh orang seperti pakcik sebagai taktik penjagaan. Jadi janganlah jadi paranoid.